Ya, Arau. Sebegini drama kota lah. Orang BN ni baik, itu yang betul. Sebab kita tadi dah 2 pada BN, saya bagi pada Mangkang 2 lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Arau. Terima kasih. Yang Hormat. Yang Hormat, saya Yang Hormat duduk, Yang Hormat Seri Gading. Bukan. Endang Kota. Terima kasih banyak Tuan Ketua yang hadir hari ini. Pasal satu Bukit Bintang, sahabat kita. Jadi lepas tu BN. Saya ingat Arau Sporting lah tadi, Arau dah beritahu tadi. Kawasan perindustrian, Datuk. Ada 3 kawasan perindustrian. Antara 14 perindustrian Sabar. di Johor ialah berada di Seri Gading. Tuan Ketua, saya tak kisah. Kalau Seri Gading nak, saya bagi. Terima kasih Datuk Ketua. Saya cuma nak tanya perkara yang ringkas saja kepada Timbalan Menteri, kerana nampak gaya 2-3 hari ini kita ada pertanyaan yang kita perlu selesaikan, baik di dalam Dewan ataupun di luar Dewan juga. Ramai yang minat. Timbalan Menteri itu tahu yang Timbalan Menteri sebut berkenaan pertumbuhan ekonomi atau jangkaan tadi, yang katakan kerajaan menjangka pertumbuhan sekitar 5.5 ke 6, sebagaimana yang Perdana Menteri juga sebut. Saya nak tanya, apa sebab berlaku macam ni? RHB Research Institute kata jangkaannya 3.6%. Yang satu lagi yang agak kita rasa berdebar lah, we feel nervous dengan izin. Governor Bank Negara sendiri mengatakan bahawa pertumbuhan kita hanya terikat sekadar maksimum tingginya 4.6. Saya mau tanya Timbalan Menteri, apa pasal ini bahan boleh jadi? Kita, mana satu yang kita perlu pakai, kita confuse. Kita confuse, pelabur asing lagi confuse. Saya mau tanya Timbalan Menteri, apa pasal ini hal jadi? Terima kasih. Datuk Tua, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Indra Mahkota. Beliau selalu confuse sendiri. Untuk maklumat Yang Berhormat, unjuran terkini tabung kewangan antarabangsa IMF, tahu IMF pada 20 hari bulan September tahun ini menunjukkan mengeluarkan satu laporan, iaitu Malaysia untuk tahun ini kita jangka boleh dapat 5.2% pertumbuhan. Untuk tahun 2012 5.1. Inilah angka.